Biasalah politik Malaysia ni, bila ada khabar angin, jawapan rasmi mesti bermula dengan setahu saya. Macam Rafizi cakap, setahu saya, tiada usaha singkir Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Bersatu. Tapi bila dah kena tanya banyak kali, tu tandanya memang ada bau tak sedap. Isu ni timbul lepas ada dakwaan kononnya wujud komplot dalaman nak singkirkan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Bersatu. Kononnya syarat kalau parti tu nak masuk kerajaan. Tapi bila tanya balik, semua pemimpin PN macam biasa jawab, saya tak tahu, saya tak dengar, saya tak nampak. Padahal Muhyiddin sendiri dah pernah dedah masa Perhimpunan Agung Bersatu bulan lepas memang ada orang kumpul tanda tangan nak jatuhkan dia. Sekarang bila cerita tu naik balik, semua mula buat muka tak tahu apa-apa. Hakikatnya ni bukan kali pertama Bersatu berpecah dua. Satu kem nak kekal pembangkang keras, satu lagi kem nak masuk semula dalam kerajaan Madani. Dan bila kuasa dan jawatan mula jadi topik utama, yang dulu kawan pun boleh jadi lawan dalam sekelip mata. So aku nak tanya korang, ni betul-betul tak ada usaha singkirkan Muhyiddin atau semua tengah tunggu masa yang sesuai nak tikam dari belakang? Korang komen kat bawah, sebab dalam politik Malaysia yang kata setahu saya tak ada apa-apa tu, selalunya dialah yang paling banyak akal.